Okay, so saya nak perkenalkan, ini alat dipanggil pipe conduit cutter ataupun alat pemotong untuk kita punya pipe conduit lah, GI Selain kita boleh gunakan alat ni, sebenarnya kita boleh guna dua lagi alat lah. Satunya grinder dan lagi satu gergaji besi. Jadi sebelum kita nak memotong pipe conduit GI yang kita gunakan ni, so kita kena ada measurement tape lah. So kita ukur dekat mana kita nak potong. So dekat sini saya anggarkan dalam 50 cm. Ambil satu penanda, kita tanda lah. Okey, macam yang saya maklumkan di awal video, kita boleh potong pipe conduit GI ni dengan menggunakan gergaji besi, grinder ataupun alat pemotong pipe lah. Jadi kita akan gunakan alat pemotong pipe ni. Pertama sekali kita akan masukkan dan pastikan berada di kawasan yang kita nak potong. Kemudian kita pusingkan alat ni. So ni dia ada alat pemusing dekat belah bawah ni. Okay, so kita pusingkan untuk bagi dia ketat lah kan. Okay, so kita ketatkan so kita ketatkan, pusing sampai dia ketat macam ni. Okay, kemudian dia dah ketat, apa yang kita buat adalah kita boleh pusing lah. Boleh pusing. Okay, pusing. Okay, kemudian kalau rasa macam dah longgar, ketatkan lagi, kita pusing lagi dia punya alat pemotong ni, bagi dia ketat supaya dia grip pipe GI conduit kita ni. Okay, kalau longgar, ketatkan lagi. Kita buat sampailah proses ni memutuskan pipe ni. Okay, so dia dah terputus. Kemudian apa yang kena buat adalah kita kena kikir. Nampak ada tajam-tajam tu? Yang ni kita kena kikir lah kawasan ni, supaya bila kita tarik kabel nanti, bila kita tarik kabel tu tidak akan terluka dengan benda-benda yang tajam di sekeliling pipe GI ni. Okay, bila dah selesai proses kikir ni, baru kita boleh ke proses yang berikutnya, iaitu kita nak membenang GI conduit ni.